Masih ramai lagi yang tak tahu apa perbezaan Angel Scooter dengan Rosso Scooter. Jom saya terang. Okay, sebelum korang sambung tengok video ni, kita nak bagi tahu MKS adakan lucky draw untuk tahun 2025. Start 1 hari bulan 12 hingga 31 hari bulan 12. Untuk hadiah, kita bagi 13 biji helmet dan syarat untuk join kita punya lucky draw senang je. Korang spend RM250 saja. Dah layak untuk join kita punya lucky draw. Okey? Korang boleh datang ke 3 cawangan MKS di Shah Alam, Seksyen 16, Seksyen 24 dan Jalan Kebun. Okey? Sambung tengok video ni. Okay, yang pertama kita cerita dulu pasal grip untuk Rosso Scooter. Untuk Rosso Scooter, grip dia seperti yang korang tahu, memang kau lah. Kalau setakat korang nak corner laju-laju memang tak ada masalah. Sebab rating speed untuk Rosso Scooter adalah H 180 km/h ke atas, sesuai untuk korang yang heavy user ataupun heavy corner. Kalau untuk grip Angel Scooter pula, untuk rating speed dia adalah S, sesuai 180 ke bawah dan sesuai untuk pengguna-pengguna yang jenis bawa relax-relax ataupun yang jenis jalan jauh. Yang kedua, kita cerita daripada segi ketahanan pula. Untuk Rosso Scooter, dia cepat habis kalau korang selalu push tayar tu. Kalau untuk Angel Scooter pula, sesuai untuk korang yang jenis nak tahan lama dan yang nak jimat kos dan yang jalan jauh. Okay, yang ketiga pula, kita cerita pasal dia punya respon. Okay, untuk respon Rosso Scooter ni lebih responsif lah daripada segi grip dia. Sangat-sangat padu bila korang cornering tajam. Kalau untuk Angel Scooter pula, dia punya responsif tajam lebih kepada yang orang kata apa, smooth je. Yang jenis bawa relax-relax, yang jenis daily use, yang jenis jalan jauh, memang sesuai. Okay, yang keempat pula, kita cerita pasal dia punya harga. Untuk harga Rosso Scooter memang mahal sebab dia lebih kepada performance. Kalau untuk harga Angel Scooter lebih orang kata apa, mesra alam, mampu milik dan harga dia masih reliable. Okey, yang kelima, kita cerita pula untuk rider apa yang sesuai untuk tayar-tayar macam ni. Okey, rider yang sesuai untuk pakai Rosso Scooter adalah jenis yang suka cornering tajam ataupun heavy corner lah. Kalau untuk Angel Scooter pula, sesuai untuk rider yang jenis bawa santai-santai, yang jenis bawa relax, yang pentingkan keselesaan dan ketahanan. Jadi macam mana? Korang dah tahu kan apa beza Rosso Scooter dengan Angel Scooter. Jadi kat sini saya nak bagi tahu, cabutan mentuah kita 13 biji helmet masih berjalan seperti biasa. Korang nak join, korang boleh datang ke 3 cawangan MKS di Shah Alam. Kita jumpa korang di 31 hari bulan 12 nanti. Follow kami untuk info seterusnya. Walau apa pun yang terjadi, jalan terus.